Realme 16 5G dengan Realme 16T 5G dah mendarat di All Gadget guys. Tapi, apa beza antara dua model ni? Jom kita tengok. Untuk skrin, Realme 16 5G hadir dengan skrin AMOLED saiz 6.57 inch bersama dengan 120Hz refresh rate. Manakala Realme 16T 5G tampil lebih besar untuk skrin AMOLED 6.81 inch serta 144Hz refresh rate yang lebih lancar untuk gaming dengan scrolling. Dari segi prestasi, Realme 16 5G menggunakan chipset MediaTek Dimensity 6400 Turbo, sementara Realme 16T 5G dikuasakan oleh MediaTek Dimensity 6300. Yang paling menarik, Realme 16 5G hadir dengan rating IP69 yang memberikan perlindungan lebih baik terhadap air dan habuk. Realme 16T 5G dilengkapi dengan military grade shock resistance untuk ketahanan yang lebih lasak dalam penggunaan. Beralih kepada kamera, Realme 16 5G menawarkan kamera utama 50MP bersama kamera selfie 50MP. Untuk Realme 16T 5G, ia juga didatangkan dengan kamera utama 50MP tetapi menggunakan kamera selfie 16MP. Dari segi bateri pula, Realme 16 5G dibekalkan dengan bateri 7000 mAh dan pengecasan pantas 60W. Jika korang perlukan bateri yang lebih besar, Realme 16T 5G menawarkan kapasiti bateri 8000 mAh bersama pengecasan pantas 45W. Untuk harga, Realme 16 5G dijual dengan harga RM1599, manakala Realme 16T 5G hanya RM1399 sahaja. Jadi, kalau korang berminat untuk dapatkan Realme 16 5G dengan Realme 16T 5G, korang boleh datang terus ke All Gadget Permaisuri Ceras atau All Gadget Pucuk Utama sekarang.